Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni kita eksperimen guys guna botol plastik guys. Okey. Dalam ni kosong. Kita buat hidroponik guys. Hidroponik DIY guys. Kita cuba semai biji benih guna hidroponik botol plastik. Macam mana pergi guys. Okey, ini kita semai guna media kokopit sahaja guys. Okey. Kokopit tu kita dah basuh guys. Lama dah basuh guys. Okey, ini dari biji benih nombor 1. Dari DIY lah guys. Bukan DIY guys. Alamak. Ini biji benih dari G Orange guys. Biji benih bayam separuh merah. Okey, biji benih kedua dari kedai RM2 guys. Hong Kong Brassica. Okey. Biji benih ketiga adalah dari Eco guys. Eco guys. Kedai RM2 juga guys. Ini salad guys. Okey, biji benih yang keempat dari DIY guys. Yang keempat daun sup. Okey guys. Mula-mula kita tebuk kat sini botol. Lepas tu kita keluarkan masukkan kain. Ini kain baju guys. Okey. Lepas tu kita masukkan kokopit guys. Sikit lagi guys. Okey. Separuh macam ni guys. Lepas tu dia punya baju kain ni kita letak guys macam ni. Tu kita masukkan lagi sikit lah kokopit tu. Macam ni guys. Okey, ni nombor 1 guys. Okey guys, yang ni 2 lagi 1. Okey, satu lagi guys. Okey, macam ni guys. Okey guys. Okey, kokopit sudah kita letak lah guys semua ni. Kita yang pertama guys. Dua guys. Kita letak dalam 10 biji ke guys. 3 adalah salad guys. Alamak. Okey. Okey, yang keempat adalah daun sup. Okey, lepas tu kita akan tutup dengan kokopit lah. Okey. Alamak. Okey, dah settle. Kita akan siram lah guys dengan air supaya dia basah sikit. Okey guys. Okey, bila dia dah basah kita akan masukkan air di bawah lah guys. Okey guys, kita akan masuk air guys, air pipe guys. Kita masukkan sedikit saja guys. Jangan sampai bersentuh penutup dia guys. Ada udara lah dalam air. Sebab tak benih ni atau pokok ni. Lama dah akan tutup dengan plastik hitam lah. Ni plastik bungkusan guys. Parcel punya plastik. Kita akan sekup je lah. Masuk macam ni guys. Supaya kelembapan sentiasa di dalam lah. Okey guys. Kita akan sekup je. Kelembapan sentiasa di dalam. Alamak. Okey, kita sekup je. Kita sekup semua lah guys.
Okey guys, macam itulah kita berakhir di sini saja. Nanti dalam seminggu atau 10 hari kita akan update lah. Kita akan tengok setiap hari berapa hari dia akan keluarkan Semayang Benih ni akan keluarkan tunas baru guys. Okey guys, terima kasih watching. Alamak.